Melalui kaedah belian emas semasa dan juga konvensional, anda perlukan ada cash yang sedebuk dahulu untuk anda dapatkan emas. Tetapi dengan public gold, anda boleh kunci harga emas tersebut dahulu, kemudian dibayar secara bulanan, secara ansuran untuk tempoh 6 bulan ataupun 10 bulan. Ini cara yang ramai orang tak tahu dan saya nak explain pada hari ini. Kaedah ini dipanggil sebagai EPP ataupun Easy Payment Purchase. Yang penting, ia disahkan patuh syariah. Apabila anda lock harga emas, contohnya emas seberat 100 gram seperti ini, katakanlah bernilai RM50,000 pada hari ini. Anda kunci harga emas tersebut, kemudian anda bayar secara ansuran RM5,000 sebulan untuk tempoh 10 bulan. Di penghujung 10 bulan, anda akan dapat emas 100 gram tersebut walaupun sepanjang tempoh bayaran yang anda bayar itu harga emas ada naik ataupun turun, tetapi oleh kerana anda telah pun kunci harga emas tersebut, jadi turun ataupun naik harga emas selepas ini tidak akan menjejaskan bayaran jadual bulanan anda. Jadi apakah cara yang seterusnya? Saya suggest anda menabung saja sebanyak RM5,000 sebulan di dalam akaun emas Gap. Di penghujung 10 bulan dan katakanlah dah cukup pun 100 gram, anda boleh keluarkan emas fizikal tersebut di cawangan yang terdekat. Kalau anda berminat dengan mana-mana cara yang saya sebutkan tadi, boleh sahaja tekan butang sign up di profil saya, kemudian saya akan bantu anda untuk menasihati anda dalam langkah-langkah yang seterusnya dan memberikan cara yang terbaik untuk anda bermula.